Novel ini sangat menarik dan syarat dengan nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon cemara. Dengan rendah hati saya mulakan dulu sepatah dua kata pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Karmila Kaisara binti Abdul Razak, anak didik SMK Seri Maharaja. Kod sekolah saya DEA 4293. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul My Friends, My Enemy. Novel ini dihasilkan oleh seorang penulis cilik yang bernama Intan Nurfarhana. Novel ini sangat menarik dan syarat dengan nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Novel ini diterbitkan pada 30 Jun 2014. Novel ini mempunyai 192 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 16 bab. Ayo fokuskan minda anda sebentar untuk mengikuti resensi buku menarik ini. Novel ini menceritakan tentang kehidupan dua orang wanita yang bernama Amanda dan Hafizah. Amanda merupakan seorang murid yang pintar dan juga popular. Namun selepas kehadiran Hafizah, perhatian orang lain beralih kepadanya. Rasa cemburu membuatkan Amanda merancang pelbagai cara untuk menjatuhkan dan memalukan Hafizah. Namun begitu, Hafizah tetap sabar dan tidak membalas kejahatan Amanda terhadapnya. Perilaku Amanda yang tidak patut dicontohi itu membuatkannya kehilangan rakan-rakan. Pergaduhan antara mereka berdua semakin memuncak dengan pelbagai peristiwa yang berlaku di sekolah. Pada suatu hari, terjadi sebuah insiden yang membuatkan Amanda sedar akan kesalahannya. Dia berasa sangat bersalah dan memohon maaf kepada Hafizah. Hubungan mereka berubah daripada musuh menjadi seorang kawan baik. Bak kata pepatah, bermusuh jangan lama, berkawan jangan leka. Novel ini banyak memberikan iktibar dan pengajaran kepada kita semua. Antaranya, kita tidak boleh bersikap iri hati atau cemburu, kerana ia dapat memberikan impak yang besar dan dapat merosakkan hubungan dengan orang lain. Selain itu, sikap Amanda yang pemaaf dan sabar juga perlu dicontohi dalam kehidupan seharian. Seterusnya, sikap pemaaf juga perlu dijadikan contoh dalam kehidupan seharian, kerana dia boleh mewujudkan suasana yang harmoni dan juga dapat mengelakkan pergaduhan berpanjangan. Pada pandangan saya, gaya bahasa dan jalan cerita novel ini amat menarik dan syarat dengan nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar oleh pembaca, terutamanya golongan remaja. Watak utama dalam novel ini juga memainkan peranan penting untuk menghidupkan jalan cerita. Cerita dalam novel ini sangat menarik kerana setiap bab mempunyai kaitan antara satu sama lain. Pengakhiran cerita ini memberikan saya pengajaran dan iktibar bahawa kita mestilah bersikap sabar dan pemaaf. Perkataan asing dalam novel ini dapat menambah kosakata untuk menghasilkan karangan yang lebih mantap. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa bersikap pemaaf dan sabar kerana ia membawa kebaikan, manakala sikap iri hati dan cemburu membawa keburukan. Saya akhiri perkongsian saya pada hari ini dengan
dengan serangkap pantun. Tinggi-tinggi si burung merpati terbang hingga di pohon cemara. Andai ada salah dan silap di hati, ampun maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.